Halo, Assalamualaikum. Semalam berlaku satu insiden di mana kejadian kapal terbang jatuh, Air India terhempas sampai saham Boeing katanya drop 5%. Kan? Itu satu hal lah. Kemudian dengar cerita Israel serang Iran semalam juga. Itu dia. Sehingga menyebabkan harga emas naik mendadak semalam, menjadikan lebih kurang RM466 ke satu segram. Kau nampak tak apa yang aku nak cerita ni? Cerita uh, perang ni sebenarnya dia akan mengakibatkan harga minyak melonjak, harga emas melonjak, cerita dia, kan, komoditi akan naik, cerita dia. Dalam keadaan macam ini kan, apakah apakah dia punya cara kita Malaysia ni untuk menyelamatkan ekonomi negara kita supaya kita boleh berhadapan dengan kekangan ekonomi yang begitu hebat. Tak? Sebab kalau ikut aku lah, aku nampak why Israel serang Iran itu dia, sebab bukanlah ancaman pun sebenarnya, tak ada apa pun. Dia patutnya dia habiskan kat Palestin je lah kalau tu. Kenapa dia pergi masuk negara lain? Kita tahu sebenarnya Israel memang nak perluasan kuasa, dia perluasan, dia nak kontrol kuasa minyak sebenarnya. Dan di belakang Israel ada Amerika. Katalah kita sekarang ni kita tengok katalah terjadinya, bukanlah dah memang terjadi pun, tapi kita tak tahu, tapi kalau jadi escalation, mana yang lebih besar lagi ancaman-ancaman ni, contoh macam Ukraine, berlaku Ukraine dengan Rusia tu pada tahap yang lebih tinggi. Lepas tu Israel dengan Iran akan tu. Jadi Iran akan retaliate, cerita dia. So mungkin dia akan backup oleh Yemen, cerita dia. So bayangkan dekat Middle East pun ada masalah. Katalah masa ni juga China mengambil kesempatan di samping tegang kabut di semua ni, China menyerang apa, Taiwan, cerita dia. Dan India, Pakistan pula ada escalation bagi. Masa ni bukan saja harga minyak, kan, harga emas, tapi segala-gala lah, chaos lah, cerita dia. Recession paling teruk sekali. Itu yang aku nampak lah. Jadi macam mana kita nak tangani ni, macam mana nak kita nak sustain dalam keadaan ekonomi yang betul-betul main gila macam ni kan. Kan? Aku tak tahulah, tapi nampak macam ada tendensi ke arah tu, cerita dia. Kan, kalau kau perhatikan senario semasa, sebab ada dengar-dengar cerita tu kat dalam kes Air India yang terhempas malam tu, depa kata apa ni, sebabkan oleh apa ni, sebabkan oleh apa intelijen apa Pakistan, tapi macam yalah biasalah India kalau tu dia akan salahkan Pakistan sebagainya. Sedangkan kita pun tak tahu sama ada sebabkan oleh burung ke, engine problem ke apa, kita pun tak tahu lagi. Jadi how do kita nak sustain, kan? Dari segi pengeluaran emas pun kita tak banyak, 13 tan lebih kurang macam tu je setahun, gitu dia. 13 tan ke 3 tan ke setahun, gitu dia. Kita punya pengeluaran emas dekat Malaysia berbanding negara-negara lain. Macam Ivory Coast, macam mana dekat Afrika banyak tu kan. Yang tu dekat Kimberley, Australia sebagainya. Tak ada, kita tak tahu lah. Dalam keadaan ekonomi yang ada sekarang ni, kita kena ada sesuatu untuk memastikan kita punya ekonomi stabil lah. Sebab kalau ikut teori, laluan Selat Melaka tu, kalaulah berlaku something yang pelik, memang ekonomi dunia akan collapse. Tapi entahlah, aku pun tak tahulah ke mana arah yang kita akan pergi. Sebab setiap hari benda-benda ni makin hari makin escalate. Aku macam, adakah akan menuju ke perang dunia ketiga? Entah, tak pasti nak cakap. Susah nak kata, itu dia. Ada cadangan mengatakan nak serang Israel tu, mereka kata Israel tu terlalu kuat. Tak, sebenarnya Israel tak kuat. Sebab satu je contoh dia. Kan, Israel boleh pergi serang Iran, bagainya kan. Sebab apa tau? Sebab kita negara Islam tak koordinate. Kau ingat tak dulu masa Hamas serang Israel? Tak? Hamas serang Israel. Apa Hezbollah buat? Perhati, tengok.
Cuba kalau pada masa tu berlakulah serangan daripada Hezbollah, daripada Iran, daripada secara serentak atau berderet-deret masa tu, memang Israel patah kaki je dia. Tapi bila tengok-tengok contoh dia, kan Israel boleh serang Iran, the best tu dia berlalu apa ni, ruang udara banyak negara tu cerita dia. Kan? Tapi tak ada siapa pun nak tibai ke nak apa sebagainya. Dia masing-masing lepas tangan. Arab Saudi. Kau bayangkan, okey, banyak orang cerita oh apa Laut Merah lah, apa ni Israel punya pesawat lalu Laut Merah diserang Yaman. Ingat itu hari. Tapi tak, kan? Sebenarnya pesawat pejuang Israel tu sebenarnya serang melalui Arab Saudi, ruang udara Arab Saudi. Tapi apa dah Arab Saudi buat? Biarkan saja. Ha, bukan tak tahu, tak nampak. Tipu lah itu dia. Tapi biar. Masalahnya konsep biarkan saja. Gitu, terlalu biar. Israel punya jet lalu dekat ruang udara apa ni, ruang udara Egypt itu dia. Kan, Mesir. Buat tak kisah juga itu dia. Nak pergi perang Yaman ke apa, tak kisah. Nampak tak? Sebab tak ada coordination. Kalau semuanya sekat itu dia, lalu tembak itu dia atau bagi, mungkin tak berlaku benda-benda macam ni. Tapi itulah, aku ada dengar satu ustaz tu itu dia. Bukan ustaz lah, ulama lah. Okay, ulama lah. Tapi dekat ulama daripada Timur Tengah lah. Dia cakap macam ni. Ikut pandangan dia lah, akan berlaku satu, dia kata satu malapetaka besar lah dekat Hijaz. Hijaz ni lah semenanjung Hijaz dalam Arab Saudi dan Yaman, Qatar sebagainya kan. Situ dia. Dia kata akan berlaku satu di mana akan berlaku satu revolusi kan, revolusi kat sana, pemberontakan, dan kebanyakan keturunan Bani Saud akan kalah dan akan dihapuskan gitu dia, dan mungkin akan naik kata orang pastilah khalifah ke apa ke maksud dia. Tapi ya maksud dia Arab Saudi tu ialah Bani Saud tu akan dikalahkan dan diganti oleh orang lain. Aku tak pastilah, tapi kemungkinan tu adalah je dia. Konspirasi tu mungkin ada je dia. Macam bila kita tengok kan what happen dekat Hijaz tu sendiri kan. Dah banyak yang mengarut je sana. Okay, aku tak berapa takut sangat what's happen dekat Hijaz sebab itu memang dah lama patut jadi dekat di Timur Tengah ni. Tapi yang aku takut ialah benda tu escalate sampai ke sebelah kita ni cerita dia. Sebelah apa ni Nusantara ni. Memang masalah. Kita kalau boleh nak elakkan benda tu. Tapi tak tahulah. Adakah kita mampu untuk elak kau? Wallahualam cerita dia. Kalau korang yalah. So, orang perhatikanlah. Orang perhatikan macam mana hegemoni dalam dunia ni kan berlaku je dia. Puak ini cerita dia. Kita dengan masalah dekat Myanmar apa ni dekat apa Myanmar tu pun tak settle, dia usah kata yang benda lain. Kan? Lagi tu kita tak ada persiapan untuk defendkan negara kita sepenuhnya. Aku tak kata tak ada persiapan, ada, tapi sebab menteri-menteri kita terlalu leka je dia. Kan? Menteri-menteri kita yang buat keputusan memang terlalu leka. Menteri Pertahanan tak boleh pakai dia. Sorry to say lah. Dah lama dah kita tak ada menteri pertahanan yang boleh pakai. Cukup lama. Entahlah. Malas nak cakap. Cakap banyak kan orang marah. Tapi realitinya begitu, kan? Realitinya begitu. Kerjaan kita tak kisahlah dah berapa lama pun kerjaan kita tak boleh pakai dari segi pertahanan. Menteri-menteri pertahanan pun tak boleh pakai. Kan? So apa yang berlaku dekat negara orang tu kita patut ambil tahu, tapi kita patut prepare. Betul tak? Supaya benda tu tak berlaku kat tempat kita. Escalate dekat tempat kawasan kita. Tapi itulah kita tak ambil pot pun. Banyak orang kita tak ambil pot. Assalamualaikum.